Sebab kapten kapal ni dia ada power tuan-tuan. Dia ada power. Kena ambil orang ni. Ambil tu dia dapat kemuliaan. Nak ceritanya bagaimana tak semestinya duit banyak, tak semestinya tak ada kuasa, tak boleh buat haji. Seorang buat haji. Kadang-kadang kita tengok ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duduk di Mekah tak semestinya boleh buat haji. Sepanjang pengalaman saya duduk di sana, ada kawan-kawan beritahu, orang sana beritahu, duduk kat sana tak boleh buat haji. Padahal duduk kat Mekah dah, singgah kat Mekah tak buat haji. Tambah-tambah sekarang lagi payah. Penduduk Mekah di Penawar. Jadi kan baru ni ada yang pergi ke padang pasir, pergi apa sangkut kat masjid dulu boleh. Dulu daripada orang daripada Madinah, pelajar-pelajar daripada Madinah, dia nak buat haji, dia ada cara dia. Sebab dia kajian Saudi dia sedap. Dalam masa tengah jalan dia sedap. Dia kena lalu laluan itu lah. Macam kita laluan itu lah. Kalau orang padang pasir, okey boleh. Tapi sekarang ada drone tengok. Nak ceritanya tak semestinya dekat sana. Orang Saudi sendiri tak buat. Tiba-tiba tuan-tuan ni Raja Salman bermimpi, pergi Mekah. Lepas insya-Allah. Baik. Ini berpuasa ni. Ini puasa ni. Dia ada tambang, ada duit untuk pergi balik, ada bekalan. Galan tak kisah tuan-tuan. Banyak makanan dekat sana, masya-Allah. Nabi Ibrahim AS dia tinggal, dia Allah Ta'ala perintah supaya pergi ke Syam. Masa di Mekah ni, Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar, bawa anak dia Nabi Ismail AS masa 20 tahun. Jadi tiba-tiba Nabi Ibrahim tinggal Siti Hajar, tinggal Nabi Ismail, picit lagi Nabi Ismail AS tinggal gitu. Siti Hajar adakah ini perintah Tuhan Allah? Kalau kita guna bahasa kampung kita, apa nak tinggal saya ni perintah Tuhan. Dia kata ya, perintah Allah. Tinggal tuan-tuan, mereka pergi ke Syam. Daripada Mekah nak sampai ke Baitul Qadim berdekat 2000 km. Masya Allah, jauh tinggal. Allahu Akbar. Kita ni kalau suami tinggal sekejap pun dah lupa dah. Suka mana? Orang minta lah, minta tarik ke kena malu. Jadi tapi baguslah, nak selalu buka keadaan. Baik, kemudian bila itu Nabi Ibrahim AS kata ini adalah perintah Allah, maka Siti Hajar kata Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan tinggal itu. Itulah. Lepas itulah cerita keluar Islam dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim AS bila dia keluar sikit, daripada jauh sikit, dia bangkat tangan. Rabbana, ini disebut dalam Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus salat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Al-ayat. Ya Tuhan kami, aku tinggal zuriat aku tempat lembah di Mekah. Mana lembah? Mekah ni lembah tuan-tuan. Sebab tu kalau sekitar 50 tahun 60 tahun dulu, saya cakap dengan orang tua saya ni tahu. Sebab tu kalau kita pergi cakap belum Bukit Biak pun dah putus. Sedih saya tengok Bukit Biak. Masya Allah, bukit-bukit di sekitar Masjid Haram ni banyak nampak. Kerana nak pembinaan dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi sekarang, mungkin kita tengok lagi Bukit Biak. Bukit Biak yang Rasulullah selalu kita ambil kan. Baik. Jadi Nabi Ibrahim doa, ya Tuhanku, aku tinggalkan zuriatku di lembah yang tidak ada makan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku tinggal zuriat Allah dekat dengan tepi rumah engkau, iaitu Baitullah Haram. Rabbana liyuqimus salah, ya Tuhan kami, liyuqimus salah, mereka tu dalam mereka mendirikan salat. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi warzuqhum minat thamarat. Engkau jadikan manusia ni nak dekat engkau. Hati manusia ni condong untuk dekat engkau. Nabi berdoa.
Warzuqhum minas samarat, engkau kurniakanlah berbagai-bagai buah-buahan kepada penduduk kamu. Masya Allah, Nabi Ibrahim doa. Bila Nabi Ibrahim doa tu, bila dia tinggal Siti Hajar, dia tinggal Nabi Ismail, dia keluar sikit, daripada jauh sikit dia angkat tangan doa. Dia tengok doa Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala makbul. Orang pergi ke sana, berkadang makanan sentiasa ada, tak habis-habis. Pelik lah. Saya ingat dulu, sekarang saya tak tahu dah. Apa buah-buahan yang tak ada di Mekah? Semua. Mungkin kalau tuan-tuan nak tanya saya, buah apa tak ada? Payah tak? Tuan-tuan nak tanya buah apa tak ada? Durian ada. Tuan tak tanya apa? Petai ada. Kertas pun ada. Budak-budak. Petai pun ada. Apa lagi? Jering. Jering saya tak tengok ada tidak. Sebab saya tak punya diri. Boleh kata semua ada. Buah-buahan. Rambut tak ada. Allah kata, ya Allah ya Rabbi, doa Nabi Ibrahim hebat sungguh. Masya Allah. Sampai pelajar-pelajar daripada Mesir datang ke Mekah pun nak beli cili. Beli cili padi. Yang tu kan. Kadang-kadang buah-buahan tu contohnya rambutan. Hitam ke rambutan, mana beli? Kita dah lama dah rambutan. Banyak Allah Ta'ala datang. Tu tak pergi ke pasar ni tuan-tuan. Pasar buah. Dia nak dia lain. Pasar buah lain, pasar ikan lain. Dia banyak. Kita ni kalau pasar Selayang bercampur. Ada jual ayam, tidak. Pasar binatang lain. Pasar binatang lain. Situlah ada kambing, ada lembu, ada unta gitu. Pasar ikan lain. Ikan, ada ikan biru, ada ikan merah, ada ikan hijau. Mana-mana ikan ada. Pelik saya tengok. Oh pelik ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Di Mekah ni dia panggil di Sarai ataupun Kafe, kawasan-kawasan jauh sikit daripada Masjid Kaki Mekah ni. Pasar buah. Pasar buah, macam-macam buah ada. Buah mangga, saya kata kat mana tumbuh buah mangga? Buah mangga tak tengok kat Mekah. Macam-macam mangga ada. Mangga yang saya tak pernah tengok kat Malaysia ada. Dia pelik. Warzuqhum minas samarat. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, kurniakanlah pada penduduk Mekah ni buah-buah. Ini kuasa Allah Ta'ala tuan-tuan. Macam mana hebatnya kuasa Allah. Jadi macam mana semangat semua di Mekah? Waalaikumsalam. Chinese Muslim dia sekarang ni saya tak tahu. Tapi saya pernah tengok dekat Jeddah saya tengok. Kalau tak saya ada dekat Jeddah. Ada cita-cita nak buka restoran sana? Boleh. Kalau boleh buka bagus. Saya ingat masa saya belajar sana ramai kawan saya sama ada orang Malaysia ataupun daripada negara China tu sendiri. Ramai. Setengah tu buat bisnes, tapi di Mekah saya tak perasan ada ke tidak. Wallahu a'lam. Di Madinah ada. Madinah ada tak? Sekarang ada tak? Baik. Itu kita kata bekalan, tak ada masalah. Yang seterusnya yang ketiga ada kenderaan. Biasa. Kenderaan ni kalau zaman dulu orang pergi jalan kaki. Orang tua-tua dulu saya sembang orang lama daripada Madinah nak pergi ke Mekah tu naik unta jalan kaki. Itu dia sebab kenderaan. Sekarang ni dah naik kapi lagi dah. Kemudian aman dalam perjalanan. Biasanya aman lah sekarang ni. Itu yang kata kemampuan berpuasa. Kemudian sihat tubuh badan, berkesempatan masa. Jadi kalau dengan pertolongan orang lain, badan hati maksudnya buat badan hati untuk dia. Usaha tidak dapat mengerjakan sendiri. Maksudnya kita usaha yang tak mampu nak buat. Jadi kita boleh bagi kepada orang lain, dia buat untuk kita. Tapi kita usaha memang tak boleh bangun, tak dapat sembuh. Kemudian ada sakit yang tiada dapat sembuh. Yang ketiga, terlalu tua atau yang telah meninggal dunia yang berupaya
atau yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayat. Maksudnya dia ni mampu nak buat haji, duit banyak, tapi dia tak beli. Jadi bila meninggal dunia, kena ambil dia tu, cari seseorang untuk mengerjakan ibadat haji untuk panggil badat. Lepas tu seterusnya syarat tambahan bagi orang perempuan itu adalah dengan izin suami, kemudian ditemani oleh suami atau mahram perempuan itu. Baik, ini kita kata berpuasa lah. Kemudian ini untuk haji. Tidak, ada semangat nak buat haji. Jadi